untuk kumpul simpanan 5 angka dalam tempoh 1 tahun sahaja. Bagi tuan-puan yang nak tahu cara dia bagaimana, tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan. So, tuan-puan, cara yang paling mudah, murah, selamat dan juga patuh syariah adalah tuan-puan perlu menyimpan di dalam akaun Emascap Public Gold. Tuan-puan hanya perlu konsisten menyimpan sebanyak 1.33 gram yang mana pada Disember tahun 2026 nanti, tuan-puan akan ada sejumlah 16 gram. 16 gram pada hari ini tuan-puan adalah bernilai sekitar RM10,000. Dan jangan lupa tuan-puan, simpanan emas ni dia akan sentiasa meningkat nilai secara puratanya sebanyak 10% setiap tahun. Dan bila tuan-puan dah kumpul 16 gram, tuan-puan boleh fizikalkan emas tersebut tak kisah dalam bentuk gold bar, dalam bentuk dinar ataupun dalam bentuk barang kemas berketulinan 999. So jom tuan-puan, kita usahakan sama-sama tahun 2026 kita break rekod simpanan 5 angka dalam tempoh setahun. Bagi tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, jemput follow dan rujuk di bahagian bio untuk Puteri bantu sebaiknya.